Ni kereta ni buat apa lagi? Ini hitam. Servis lah. Ini impian orang ni nak pakai Tesla ke? So balik kampung, jangan lupa servis korang punya kereta sebelum balik kampung. Selain pada servis, korang boleh juga buat inspection. Inspection kereta, inspection kereta 360 inspection kita ada buat dekat sini. So mana yang minat boleh Roger book appointment sekarang. Asal orang ni buka lagu Cina? Kan? Tak pasal-pasal kena baca bahasa Cina Padahal member dah tahu lah setting ni. Main Vampire, Alphard je kerja. So okay macam ni lah inspection. Sampai kita buka dalam tau. Nak tengok korang punya cabin filter okay ke tak. Ataupun nama aircon filter lah ni. Aircon filter atau cabin filter nama dia ni. Kita check sampai dalam tau. Video dalam mana? Dalam tu kat blower. Dalam dia ni ni. Dah buka okay. Okay lah. Kalau tak kita tembak angin. Kalau dah berlubang kita ganti. Kita tukar. Ada kita bayar lah tukar. Takkan free kan. So mana trik yang jauh-jauh, mana nak tahu kita servis pakai minyak liquid moly lah. Memang bagus untuk yang long trip punya journey. So yang premium masyhur dah ya. Yang mantap. Ini tempat apa? Apa? Lagi. Teka. Auto filter. Stok minyak pun dah sampai. Dah ada flushing engine lagi. So mana yang nak pakai flushing engine ni boleh Roger je. Nampak? Liquid moly. So kalau yang mana nak pergi bercuti, ingatlah servis kereta kurang satu, buat inspection satu. Beres. So apa lagi? Tolong like, follow, komen dengan share. Tunggu apa lagi? Okay. Itu je untuk video kali ni. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you. Pumpa.